Husna, kau tak pergi sekolah lagi? Pergi lah. Kau tunggu siapa? Aku tunggu Fida. Kau nak aku tunggu sekali tak? Tak apa, tak apa. Sampai dah. Wes, Aisyah, kau ikut sekali ke? Jom lah, kita naik motor 3 orang. Tapi aku ada helmet 2 lah. Dia pergi sekolah lagi. Sekejap. Kau nak pergi mana ni? Kau tak pergi sekolah ke? Kita tak pergi sekolah, kita nak pergi. Kita orang ada hal. Aku lah. Kau beli apa? Ni Mida beli ikan masin. Ikan masin? Loh, nanti naiklah darah tinggi si Bahar tu. Sejak bila pula laki aku ada darah tinggi? Laki aku kecil manis lah. Alah, sama lah tu pergi serangkai. Sebenarnya aku beli ikan masin ni untuk Usna. Usna kan dia suka makan pulut ikan masin. Oh, Husna suka dia ada kat rumah ke? Apa benda kau ni? Tanya-tanya macam ni dia sekolah lah. Mana ada kat rumah.